golongan muda pula, Gen Z, Cik Nur Syahadah binti Mustafa Kamal Kumaru. Beliau merupakan anak ketiga kepada SPBM Rosita, berumur 26 tahun, menyertai Syongho sejak 2018. Bergiat aktif semasa tahun akhir buat degree, mencapai achiever pada tahun 2024. Beliau sekarang bekerja dalam bidang IT. Dia adalah generasi kedua dalam bisnes Syongho. Dia didorong oleh ibunya untuk menjalankan perniagaan ini. Beliau akan berkongsi bagaimana masalah period heavy bleeding semasa di alam persekolahan sehingga membuat keputusan untuk keluar dari MRSM Kuala Limpis Pahang. Dipersilakan Nur Syahadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Nama saya Nur Syahadah binti Mustafa Kamal Kumaru, anak kepada Special Vice Manager Rosita binti Mazali. Okey. Siapa lama tak cakap. Saya memang masuk Syongho sebab biasalah anak mak kan 18 tahun kita kena daftar lah masuk mak belanja. Sekolah pun mak belanja makan dekat Syongho sikit-sikit. Okay, so nak cerita pasal period, masalah period. Saya first dapat period umur 11 tahun. Tapi sebelum itu, waktu 9 tahun dah ada macam spotting. Waktu tu macam kita macam tak tahu awal lagi. Tapi macam okay lah tak ada semayang, take it for granted. Okay. Tapi 2011 first period saya perasan lama. Dan saya jenis ada period pink, sampai pernah hitam dalam toilet. Waktu tu memang kalau orang berguling-guling saya tak kena lah, saya memang mencangkuk, memang sakit. Kalau dalam kelas tu macam kita cangkuk lah kat belakang, sakit. 2006 waktu tu nak UPSR kan, mak saya bancuh 2 paket kopi dalam cawan kecil, kita minum. Memang rasa nak muntah, tapi sebab mak kata nak periksa kan, waktu tu mak pun bagi macam loose tablet, macam satu hari 5 biji macam tu. Habis UPSR nak periksa PSRA sekolah agama. Waktu tu tengah study. Waktu tu saya ingat saya pakai baju putih, baju koko PBSM. You pergi toilet, keluar ketulan darah. I rasa macam nampak tangan tau. You rasa, you nampak. Waktu tu macam dah pucat gila. Balik rumah bagi tahu mak. Lepas tu apa mak buat? Makan Yucatin pack. Then habis PRA saya tak datang sekolah, saya macam skip. Hari ni datang, esok tak datang sebab you memang heavy flow, sentiasa heavy flow. You pakai pad pagi, tengah hari. Waktu tu macam tak berhenti sangat nak buka pad tau. So macam tengah hari je dah bocor. Form 1 saya dapat sekolah biasa pun sama. You siap pakai kain batik ni, but sampai rumah mesti dah bocor, mesti kena basuh baju. Lepas tu saya dapat masuk asrama. Waktu tu memang tak ada nak kata luxury sangat, tapi mak memang bekalkan sikit, macam soya ke tablet ke dus-dus. Fast forward, so nak cakap sepanjang tahun you memang sentiasa berdiri. So you kena kira bila masa you boleh solat, bila masa you tak boleh solat. Nak solat pun memang kena tukar pad. Okay. Lepas tu fast forward form 5. Waktu ni macam dah tak teruk sangat, tapi waktu ni minggu sukan sekolah. So sebenarnya gatal nak pergi teman kawan pergi hospital. Dia kata nak pergi hospital. Cakap okey lah, jom lah nak pergi sekali lah. Tak pernah pergi, 5 tahun sekolah tak pernah pergi hospital kat situ. So bila pergi kita macam doktor nurse check BP semua, dia terus marah. Dia kata awak ni boleh hitam, boleh pingsan bila masa. Dia terus tahan, check. Dia masukkan jarum, bukan jarum yang halus tau. Dia masukkan jarum yang kasar tu, macam nak masuk darah. Nangis. Ni sekarang. Waktu tu masuk macam after lunch, saya masuk dapat ward malam. Dapat masuk ward malam
barulah malam tu mak dapat call daripada hospital cakap anak puan ada kat hospital. Lepas tu malam tu nurse punya concern, you punya bleeding dah stop ke belum? Dia bagi injection. Injection tu you rasa dekat perut tu macam ada benda macam tarik apa. Sebab dia nak bagi darah berhenti. Dia punya concern darah kena berhenti. Rasanya dalam malam tu 2 kali injection, subuh tu sekali 1, 3 lah total injection. Lepas tu hari next tu, first day hari Isnin, second day hari Selasa, mak baru sampai macam around 10 macam tu lah. Waktu tu dah makan pagi, kita dah tidur, kita dah ngantuk. Mak kata dia sampai nampak kita pucat kuning macam tu. Okay, so bila dah sampai tu mak terus bagi produk 5 linzi, 10 polen, 5 lekto dengan dah siap bancukan 10 teh. So kita minum ulang 3 kali. 3 kali lah. Selang sejam buat lagi, selang sejam buat lagi. Lepas tu dia dapat berak lega, macam hitam jugalah. Lepas tu doktor kata tak boleh bagi masuk darah sebab awak bawah umur. Dia bagi iron drip. Bila masuk iron drip, jadi jam, tak ada berak. Lepas tu bila tak ada berak tu, dia jadi mak bagi walaupun 1 hari habislah 1 kotak YK linzi hari kedua tu. Lepas tu hari bila air masuk, drip tu masuk, dia macam tak masuk tau, dia jadi gelembung. Doktor macam ni semua dah risau. Yelah, salah dia lah sebab tak masuk betul kan. Esoknya tu, hari ketiga, hari Rabu, bila doktor datang pun concern dia adalah sebab gelembung. Which is memang nak kata macam dia tak masuk betul-betul lah. Kita nak kata kita gerak pun kita baring je. Concern dia sebab tu kita tak ada lepas keluar hari tu, nak minta keluar. So, hari ketiga tu, ayah hantar satu lagi Yungkan Timpat naik bas. Semua naik bas ke? Kuala Lipis 2 jam naik bas, RM14 tiket bas. Lepas tu makan. Waktu ni mak dah tanya macam nak tak sekolah kat rumah je lah macam santai je lah, duduk asrama. Struggle lah juga macam orang lain semua pandai je, tak pandai-pandai kan. Lepas tu hari keempat, hari Khamis, jumpa dengan doktor. Doktor kata kena bagi hormon treatment. Lepas tu mak pun sembang, kebetulan ada macam pakcik angkat kat situ. Saya sembang lah apa side effect dia, which is not good lah. Lepas tu kita iakan je apa doktor cakap. Lepas tu doktor bagi keluar, bolehlah keluar. Lepas tu jumpa pengetua. Pengetua kata macam kita nak minta keluar lah. Pengetua kata okey lah, atas boleh bicara semua boleh. Hantarlah semua buku. Lepas tu balik naik bas pindah sekolah, 2 beg baju, 1 kotak buku balik. Lepas tu sampai saya perasan after dah keluar hospital tu, saya punya cycle on time mesti kena. Tapi kita boleh beza warna satu. Lepas tu you memang jadi sangat penat, yang memang balik sekolah mesti nak tidur. Kalau orang kata melimpik kan, saya tak adalah macam melimpik dekat sekolah tu okey, tapi balik tu mesti nak tidur. Lepas tu memang macam kalau belajar tu mesti slow sikit lah sebenarnya. You struggle jugalah. Emosi memang tak stabil. Kalau doktor kata kalau ambil hormon treatment, emosi tak stabil. Ni boleh ambil pun emosi dah tak stabil. Macam mana kan? Okay, lepas tu makanlah apa yang ada mak kasih kan. Kopi, teh, linzi ke sikit. Lepas tu waktu masuk Alam University, memang maksudnya makan sikit-sikit produk. Kalau mak ada duit lebih, mak belanja. Pernah a few times 2021 merasa makan YK tu 1 kotak, mak belanja. 2022 time tu macam teruk, macam kena macam naik gatal-gatal kat tangan tu, makan YK air banyak. 2023 mak belanja lagi polen, soya, Yungkan, lactoberry. Saya memang banyak. Waktu tu memang bila mak belanja memang makan lah betul-betul. Orang dah belanja, makan betul-betul. Dah habis belajar. Sekarang ni memang konsum sendiri, ikut bajet. Dan kalau ada bajet lebih atau memang rasa macam oh bila aku macam tengah tak bagus ni, memang sekarang
wajib setiap hari, tak ada setiap hari, hari bekerja, soya 3 paket, kopi 2 paket, lactoberi nak jimat kan. Kalau tengah tak boleh berak tu, buka aja satu kotak tu sampai berak. Dengan teh. Lepas tu kalau macam sebelum ni sebelum dapat bonus, ayah beli produk atas nama kita dapat bonus, bolehlah beli loose YKS sikit-sikit. So macam Alhamdulillah sekarang ni period okey. Cuma memang nak kata okey sangat tak, tapi kita masih struggle untuk, sebab kita sendiri rasa period aku ni macam ada benda tak settle lagi. Dia dah tak sakit perut sangat, cuma kita rasa macam ada benda tak settle. So memang makan produk lah, makan produk dan tidur. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.